Yang baru belajar masak pun boleh buat. Ini antara versi yang paling simple. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat kapsa ayam. Dah lah senang lah, sedap pula tu. Puas hati dapat makan ramai-ramai dekat rumah. Caranya mudah saja. Panaskan minyak, kita nak tumiskan rempah ni. Buah pelaga, kayu manis, daun salam, bunga cengkeh dan juga lada hitam. Basuh bersih dan toskan. Lepas tu boleh tumis dalam minyak panas tadi sehingga naik bau. Next, masukkan 1 biji bawang holland, 4 ulas bawang putih. Tumiskan sehingga bawang tu layu. Okey, bila bawang tu dah layu, bolehlah masukkan 1 biji tomato yang telah dipotong dadu bersama 2 sudu besar tomato puree. Tumiskan bahan-bahan ni. Lepas tu kita nak masukkan rempah serbuk pula. Ambil setengah sudu besar serbuk jintan putih, serbuk paprika, serbuk ketumbar dan sedikit serbuk kunyit. Masukkan kesemuanya dalam periuk. Kita nak tumiskan bahan-bahan ni sehingga naik bau. Lepas tu, bolehlah masukkan 3,5 pot air bersama 1 sudu besar garam kasar. Okey, next kita nak masukkan ayam pula. Untuk ayam ni, ikut nak potong kecil boleh, nak potong 4 pun boleh. Tapi dia nak masukkan seko terus. Kita nak masak ayam ni selama 30 minit. Lepas 30 minit, bolehlah angkat keluarkan ayam ni. Dan masukkan 500 gram beras basmati. Yang ni dia dah siap basuh bersih dan rendam lah selama 30 minit. Letakkan cili hijau sikit. Lepas tu bolehlah didihkan sampai air tu dah kering macam ni. Tutupkan periuk, masak selama 30 minit. Padamkan api dan biarkan bertutup selama 10 minit. Siap dah nasi kapsa kita. Okey, untuk ayam pula, letakkan atas dulang pembakar, ambil sedikit minyak. Kita nak campurkan 1 sudu besar tomato puree, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil serbuk paprika dan juga serbuk lada hitam. Kacau rata. Lepas tu boleh lumurkan pada ayam. Agak-agak rempah tu dah rata elok dekat atas permukaan ayam tu. Cantik elok macam ni kan. Bolehlah bakar dalam oven pada suhu 200 darjah Celsius selama 10 minit atau sehingga ayam tu warna brown cantik macam ni. Siap untuk dihidang bersama nasi kapsa kita. Ayam juicy makan pula dengan serata harah ni memang sedap. Senang je, ambil 2 biji tomato, 2 ulas bawang putih, 1 batang cili hijau, daun ketumbar, garam secukup rasa dan sedikit air. Kisar halus. Siap dah kita punya serata harah ni. Sedia untuk dimakan bersama nasi kapsa ayam kita. Masya Allah, serius sedap. Resepi ni kan senang sangat. Yang baru belajar masak pun boleh buat. Tersangatlah berbaloi buat sendiri kat rumah. Memang puas hati, boleh makan ramai-ramai dengan family, kawan-kawan ke kan. Ini nak buat untuk jamu orang makan pun boleh. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.